Mereka, perempuan dia kalau sudah mencecah umur 18 tahun tapi masih lagi dara, itu satu aib. Kalau perempuan dia dah 18 tahun tapi masih dara lagi, di istilahnya virgin. Kalau masih virgin lagi, akan dihina, akan diejek oleh kawan-kawan. Maka nak tak nak, dia kena pecahkan dara dia bila dah mencecah umur 18 tahun. Dah tak kahwin lagi. Dan benda tu dah jadi satu budaya dan satu adat di negara sana. Bola tak pelik negara kafir, tapi jangan kita sonok, budaya tu dah mula menyinggah kepada negara-negara Islam hari ni. Ada. Akhirnya nanti kalau kita tak bendung agama ni betul-betul, apa akan jadi pada umat hari ni? Hari ni kita tiru pakaian barat, pakaian Amerika. Lama-lama bukan tiru pakaiannya, tiru dengan perangai sekali. Perangai pun dah tiru dah ni. Duk konsert tu berjoget lompat-lompat je ni. Kita tengok pun mengah tau. Dia kata dia ni tak penat ke? Duk lompat je tu dah. Saya bukan nak bela siapa-siapa ataupun nak bela JSB ke, tidak. Tapi itulah puak-puak Wahabi ni naikkan video JSB berzikir. Geng JSB ni berzikir. Zikir goyang kepala. Kan? Orang kata ni apa ni, ajaran pelik. Ajaran pelik apa yang berjoget konsert tu, hang tak kata pelik pun. Kawan tu hangguk-hangguk pun sebut nama Allah lagi. Nu hangguk sebut nama siapa? Kita nampak ni je sesat, yang tu tak sesat. Konsert tu tak sesat, maksiat tu tak sesat. Siap diluluskan lagi oleh pemimpin. Tak sesat pemimpin macam tu. Aduh. Bahagian agama cepat sangat nak diburuk-burukkan kaitan dengan Islam. Kalau betul mereka salah dari sudut akidah, okey, selesaikan masalah akidah dia. Kan? Yang kaki maksiat apa semua tu, kenapa dibiarkan juga? Tak nak?